Tengok kepala. Kepala kalau nampak tak masuk molek, ajar gitu. Dah, jalan tu. Okey. Boleh dah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi. Dan kalau tak silap saya, malam ni kita baca muka 70 74 dah. 74 bahagian bawah. Betul? Lama saya tak kecep berkenaan dengan bahaya kalau kita tak ngaji Quran ni. Bahaya sangat. Jadi saya nak cuba bagi faham sebenarnya saya sangat ke kita ni. Nak bagi faham bahawa kalau tak kena baca Quran dan kita baca dengan cara tak kena dalam sembahyang, hak rukun-rukun tu lah. Baca tak semua, sebut tak kena. Salah pun salah, jenis salah membatalkan sembahyang. Ada tak membatal sembahyang juga salah, tapi jadi kalau kita tak kena dan kita tak belajar. Dia lain cerita kalau kita baca tak kena tapi kita belajar. Itu cerita lain. Tuhan tahulah. Tapi kalau kita tak kena baca Quran salah. Mudah ya salah. Ar-Rahmanir Rahim. Kita kata Ar-Rahmanir Rahim. Siapa kalau orang tak belajar reti ke kata? Tak reti. Tapi kita belajar pun payah nak buat juga. Cerita lain. Sebab kita belajar, kita usaha, dia kita tahu, dia kita percaya. Jadi kalau tidak, saya tak tahu macam mana keadaan lah ni. Tapi takut marah ke orang nak kasih banyak pun. Pertama sekali, kalau orang tu baca tak betul, salah-salah besar tu lah, tak betul lah. Ar-Rahmanir Rahim. Dia untuk dia seorang, dan dia pun belajar. Pada dia tengah belajar, dia rajin belajar sungguh-sungguh lah, bukan belajar udah-udah. Tuhan tahu belajar udah-udah sungguh-sungguh ni. Dia luluh lagi apa ni, jadi tidak jadi sah lagi lah, ikut saya faham lah, sebab kita usaha tak boleh lagi tak semaya seorang. Tapi dah sahnya kita tak boleh jadi tu imam. Kalau anak murid kita, anak murid makmum kita duduk belakang kita ni jenis pandai pada kita, tak boleh jadi imam kita. Dia tak jadi imam kita, dia dengar kita. Dia memang jadi tu imam. Untuk kita ada juga masa jadi tu imam. Tiga belakang kita bodoh pada kita. Mana bukan bodoh lah, tak reti pada kita. Ya tak bodoh lah, tak mana bodoh pada kita. Bak ulama, bak ni nak baca yang tak betul, dia tak boleh. Katalah bini kita, takkan jenis bini kita pandai, kita tak pandai. Kita ngaji juga, ngaji tak ngaji lain, tapi tak boleh orang lebih pandai. Tapi bukan suara sedap pandai, suara sedap tak sedap, bukan cerita lain. Pandai tak salah besar bacaan dia. Bahawa berdengung ikhfa tak cukup panjang sikit tu dikira tak salah besar. Kalau mak tak cukup panjang, mak dah, tapi kita tak panjang, kita baca tak sepanjang, nak mak waladhdallin, amin. Dhalin mad lazim kalimi musaqqal. Dia 6 harakat tu mengikut kaedah tajwid sebenar. Tapi kita baca cepat. Waladhdallin. Salah.
Salah kecil lah. Mana kalau salah benda tu, tak kira salah besar. Dan kalau kita jadi tok imam, belakang kita pandang pada kita, belakang kita lah, ni masjid ke, pandang pada kita. Tak sedap. Tak ada alih, tak sedap. Yang pastinya kalau salah besar memang tak jadilah. Sebab tu, tok imam, orang pandai tak apa nak duduk belakang. So, yang kedua tu, hak tu rasa saya royak biarlah sebab kes saya takut jadi orang kita darah. Dia nak duduk belakang tok imam ni sebenarnya orang lagu mana orang agak? Orang boleh hadir tok imam gitu. Salah satu dia begini. Dia tu sengaja tu. Tu bukan kata saya pun masalah nak royak. Dia kita sebelum kita belakang tok imam sengaja lah nak royak ni. Bukan sah tamu boleh naik. Tapi kalau dah tahu kita tak reti baca, tahu selalu kita baca, kita tak belajar baca, tak benar, tak betul kalau dia berebut jadi duduk depan. Bukan saya nak larang tau, tapi royak lah. Royak lah, kalau tidak bila-bila tak faham. Nak tahu, saya nak biar berjelas. Saya ada beberapa perkara saya nak royak. Dia tak ada. Kadang-kadang kau lihat orang tengok nak itu. Kalau tak faham, nak royak saya lah, saya betul. Memang jelas tu. Tapi setengah orang tak saya royak. Tetapi kalaulah kita ni tak tahu mana, tapi kita dalam kampung kita tu, kita lah paling pandai. Okeylah, boleh. Dah begitulah, mana-mana tahu, bukan nak cari orang pandai. Nak mana saya apa banyak tak kena juga kalau kiranya. Tetapi dia kata gitu. Pasal apa orang pandai? Dia ada 3 syarat. Orang boleh duduk belakang tu imam. Dia ada syarat dia. Pertama sekali, orang tu orang yang tahu hukum hakam. Dah khas semaya terutama. Hukum hakam dalam semaya. Hukum hakam mana tak? Kalau hak semaya ni, kalau kita buat gini, kena sujud sahwi. Kita kena faham. Kalau tinggal ni tidak sujud sahwi, kita tinggal apa ni? Apa pula apabila kita nak kata nak sujud sahwi mana? Tahiyat awal. Kita terpopong. Orang kata subhanallah, kita turun. Itu kita tak reti dah tu. Sebab bila salah besar, salah lagu tu, salah tu kena sujud sahwi. Salah lagu tu dia tidak salah tu sebenarnya, sunat. Tapi dia ada duduk kati, dia ada tempat lain. Jangan kita turun. Kalau kita turun, kita dah masa sepatut duduk tahiyat awal, kita bangun caca, orang duduk geger belakang subhanallah, kita duduk batal habis licin. Tak ada betul dia. Jadi nak ayat kita kena tahu benda-benda gitu. Yang kedua, orang tu orang yang cegah, orang panggil orang bijaksana lah. Orang napuk macam mana, orang kok tidak jenis gopoh, waktu tu kalu, dia keti sangat tapi tak molek tu situ, masih tak boleh jadi tak molek. So, pasal apa nak lagu tu? Pertama sekali, kita bila duduk belakang tu, dia salah satunya semolek-moleknya, bukan syarat benar. Retilah, banyaklah hafal Quran juga. Kata MS salah sebut, kita boleh tolong dia. Dia orang boleh terlupa. Jadi kita mana kita pilih mana. Yang ni lah Malik duduk situ. Pasal apa? Bila duduk situ dia kalau TMM amal suruh sejadah ke, boleh tegur jugalah mana dia ingat. Tapi nak itu. Yang kedua, dia reti nak dia reti nak kati. TMM patah macam mana buat? Reti tak? Jadi begitu. Kita tanda diri kita sendirilah. Itu benda tertulis di mana-mana, tapi jarang royak sebab kecek banyak-banyak jadi ngaju. Tak tahu lah ngaju tak ngaju, tapi nak royak gitulah dah. Ngaju kan. Tapi kena royak juga. Saya kecek. Baca ngaji Quran ni pun hati lah.
Kalau di rumah saya tu, orang lelaki tak jadi mampu pada perempuan. Bini kita pandai baca Quran. Kita tak pandai. Atau kurang. Pandai dah. Tapi ada salah lagi. Pas bini kita ni, pandai pada dia, kita. Dia banyak betul dah. Tak apalah. Macam mana nak buat? Mayat masjid lah. Sama-sama mayat masjid tak apalah. Tapi sepatutnya boleh jadi email dulu, sepatutnya. Tapi gitulah. Jadi kalau orang tak belajar ni, bukan mana-mana, bukan sini saja sebenarnya. Banyak apa ya. Tapi saya lah, sebab saya duk kaji banyak juga. Dia ada tertib ngaji ni. Tertib maknanya ada kaedah dia. Nak belajar hak mana dulu. Dia ngertilah waktu dulu. Tak kalau lah nak apa ni, berlagu kau, bunyi sedap ke, biar tak usahlah. Tak usah kalau waktu. Hak ni biar betul waktu dulu. Kau tu buat jugalah, belajar juga kena buat juga. Kalau boleh lah bagus. Tapi sehingga tak saya belajar sifat huruf, tak saya belajar. Payuh sifat huruf, takut dia tu ngajar payuh sifat huruf. Orang lain tak ajar belaka. Lah. Dah orang lain tak ajar macam mana? Kena belajar, payah tak payah pun kena buat. Tak boleh macam dengan Tuhan. Payah Tuhan buat payah ya, apa tak percaya. Hang tak percaya ada arahlah. Jadi benda gitu dah. Tak apalah, minta maaf saya biar sekurang-kurangnya. Saya banyak benda tu macam-macam masalah duduk dalam soft dulu kan. Sehingga tak tahunya orang. Bila saya sakit sementara saya percaya tak sebenarnya. Orang marah saya, dia lari. Tak salah tu. Kata saya tak boleh. Salah mana dia kata. Hak sedia tu salah dia kata. Tapi nak ayat saya tahu, saya tak pandai nak tegur. Saya buat bila atas saya tak saya nak tiru orang. Benda tentu salah. Saya supaya tak kursi sini kan. Ingat tak saya. Tapi saya buat lah. Tapi adalah kata tegur. Salah tadi. Kena duduk sepatu. Saya nak suka dah hati saya. Mana nak ayat sampai begitu mu otak orang. Sebab kita tak layan kata ayat dia kata kita pula salah. Tapi nak ni kabar lah. Dah kabar lah. Bila dah jadi gitu kabar lah. Jadi banyak lagi sebenarnya. Malah nak ayat je lagi. Satu semaya ni lah. Lepas tu wassoh. Kena jelas balik. Wassoh dia start mana wassoh sebenarnya. So katalah TML ada belakang. Duduk depan TML. Orang belakang tu nak duduk mana? Duduk kiri lalu kan kena belakang TML. Tak kira ada sah dua pun. Jadi kena sah dua, jangan duduk denung. Duduk sini dia juga. Jadi kamu lagu kanan lah. Kamu lagu kiri. Itu orang naik dia. Orang dia cuma ada kiri, tak ada juga. Gini lah. Maknanya gitu. Dia kaedah dia, okey. Kalau tak email, seorang duduk sini. Kita mari dua orang. Macam mana? Kita duduk di kanan. Kita mari mula-mula. Kanan sikit je lah. Kanan sikit ke depan. Kita mari kanan sikit kan. Sama sikit pun, bukan duduk belakang dia. Kanan duduk atas nu. Atas, dekat dengan email dah tu. Bapa tumi kita belakang sikit pada email gitu ya. Itu cara dia. Faham kan tu? Bukan duduk belakang nu, nisah ni duduk nusa. Tak kena. Kalau seorang, pas bila mari seorang lagi nak duduk mana dia? Naik sini ke? Tak ada juga. Dia kena duduk kiri pula. Belakang dah lah. Faham ni kena cerdik pula undur. Kalau tempat itu kadang-kadang tak email pergi, tak apalah. Yang ketiga, kanan. Yang keempat, kiri. Belakang. Jadi tak dia kena ada. Tapi kalau kanan tu nampak cerdik sikit. Sebalik kanan tu pahala besar. Kita kata pahala besar lah. Pahala sikit duduk soh dia. Ada soh duduk sebelah kanan dia besar sikit. Bukan Nabi pun yang mula naik masjid dia duduk kanan, dia duduk kiri. Ya. Ada kan betul lah. Betul lah. Dekat kanan kiri, dekat kanan kiri. Jangan buat dia ambil kiri, ambil kanan,
Lepas tu, tak ada satu. Bila start seorang kena. Itu. So, dia tak kena lah. Kena start tengah jugalah hukum mana sepatut. Tapi pasal apa? Tak ikut. Kita tak tahu. Yang paling malu saya, takut jemaah kita pergi ke masjid lain. Kita anggap pelik lah kan. Macam kursi duduk tu. Orang lain tahu lama dah. Saya pergi memang, kalau saya pergi yang biasa dapat lain sembahyang sama masjid lain pun pergi rumah. Saya study tengok macam mana. Mak saya baca study ke apa nak suruh boleh orang kata. Jadi benda-benda gitu dah. Belajarlah. Saya nak royak ni nak suka belajar hak ni sebenarnya. Kita pakai niru buat ibadah ni jangan banyak tak betul. Buat ibadah lah nak cara nak semayang ke lagu mana. Cara tu Lepas tu nak baca Quran tu satu hal lah pula. Benda-benda lain pun kalau pakai tiru tak jadi. Pasal lagi tu niat. Takbir orang kena niat dalam tu kan. Macam mana niat tu? Allahu Akbar. Ya bukan nak sangka buruk. Tapi belajar molek kau cara nak niat. Belajar molek dah kau belajar. Dek ke Tengoknya kat tepi tak pun juga berbatu. Tak pun juga berbatu. Punya batu. Apa okey juga. Pun ni. Kira. So, Mana kalau pakai tengko semua di Pak Mazhar dia tu orang Batak maja. Betul ada kat mana? Pak Mazhar. Betul lah. Jadi yang itu kena Kena sebab katanya tak tahu kau tak. Tak punya tu lah. Itu jadi banyak kena belajar. Kalau tak belajar tu dia kau tak tahulah asas lah. Kena rajin. Dengar tak apa dah. Kalau mari kita mari masjid sini. Masjid. Pak kita tak reti nak ngaji Quran. Apa tak marilah. Sekarang kita dengar orang baca. Saya duk kecek ni, tok guru lain pun duk kecek, kita dengar juga. Kita dengar juga. Kita dengar sebab duk kecek ni. Kadang-kadang kita dah tak mengenal Tuhan, kita pun tak belajar model payah nak belajar sikit Quran. Tapi dia pergi, lepas tu tahu dia tak reti, tak ada. Tak ada. Saya pun hati saya pun pasal tak hanya. Habis kan bila saya buat nota ke apa, bukan apa-apa tu. Supaya nak suruh pandai sebenarnya. Ni saya nota tu, insya-Allah mudah-mudahan saya buat nota tu. Nota ni banyak dia ni. Banyak. Nak suruh kena supaya boleh pegang. Buku tu boleh pegang. Hak saya duk kecek bawah bel ni kan kena berangin ke apa semua. Hak lukis pendek, hak lukis saya tu ya. Hak saya duk kecek bawah bel tu tertulis dalam bertebal juga buat saya baca. Peganglah, ada masa bacalah. Mana boleh bacalah. Mana tak boleh baca biarlah. Ada tapi mana dalam ramai ni dia mampu membaca, dia masih boleh baca. Dia masih baca. Ada setengah dia masih baca. Dia pandai baca tapi dia malah. Dia boleh baca. Jadi saya buat pun dengan mudah juga. Biarlah saya. So, yang kedua, saya buat nak suruh saya akan bertanggungjawab. Kecek muduk tanpa kertas ni boleh kecek kosing. Ni bila orang kata, Haji Kasim tak betul. Mana tak betul tu? Tak apalah. Kalau situ kita tengok, kita tanya orang lain pula. Sebab sebenarnya apa saya tulis sebenarnya benda hak memang sah. Ada rujukan. Kena buat ni kena ada sandaran. Dia kena pasti bahawanya kalau kita ngaji Quran ni kita kena salah besar mana, salah kecil mana. Kena tahu hak tu. Walaupun tahu apa. Takut tukar tu lah. Sebab semaya juga. Kena tahu mana wajib, mana sunat. Kalau kata wajib belaka, tak boleh. Nak kata sunat belaka, kau tak boleh. Jadi kalau kita tahu macam saya rasa ramai orang kalau tak orang tak jenis tak belajar dia tak tahu. Tayak kat mana wajib? Orang tak baca kat mana kan wajib kat mana tayak. Hamid Majid tak. Jadi
Itu satu contoh. Habis tu, selama ni hak tu, hak mana nak tahu tak jadi tu. Tak jadi gitu. Tak jadi. Ada satu cara nak belajar, nak suruh, kena belajar. Sekurang-kurang kita pergi masjid. Saya tak ada kena kata lah. Umur saya tu 78 dah. Tua sangat dah. Tapi ajak nak tinggal lah kesan-kesan kepada anak murid saya. Alhamdulillah, ada 4-5 orang nampak gaya ada harapan menjadi tok guru pula esok. Saya minta doa gitu supaya apa yang dibuat oleh anak-anak murid saya jadi tok guru pula, ilmu saya itu dan buku dah ada. Tu saya buat buku-buku tu. Boleh fakar rujukan tu sebab kita nak cari mana buku. Nak cari mana buku sesuai tu kita nak kena baca buku ni buku dia ni kepala kita ke. Hak ni hak kita tapis dah. Bagi dah minum. Ni baru jadi. InsyaAllah dah. InsyaAllah saya baca dah tu sekali-sekali. Ni mana? Surat 74 dah. Fa'in kadzabu. Ha? Kullu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Okey, Subhanallah. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Paman. Ambil mula. Ambil mula. Salah tu. Faman zahriha anin Zuh. Faman Salah kecil, salah besar? Salah. Salah besar. Jadi kalau salah besar dengan tak sengaja, cerita lain lah pula. Tapi nak ayat, kalau kena khabar lah, apa kita kena buat? Baca semula. Kena hukum. Kalau kita baca, salah dia. Kena jangan pakai teguh. Tetapi kalau, tak cukup mak lah dia. Tak sahur lah balik lah. Pergi teguh lah. Baik, nama dah? Hak mana hak balik, hak mana kena balik. Kecuali kita tak apa-apa kesuk. Tak apalah, Tuhan tahulah kita. Tak apa. Faman zuhriha anin nari wa udkhila jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira. Ya. Wa in tasbiru wa in tasbiru Dia hani kadang-kadang keliru. Tak, tu jangan to. Jadi jakit. Wa in wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Okey, betul dah tu. Wa in tasbiru. Ni betul dah. Kedua habis ni betul dah. Wa in tas tak tali wa in tos jadi daripada ta lagi baca tebal. Wa in tasbiru. Okey, baca apa dak? Baca habis dah sekali tu. Tak habis dah. Tak habis lagi ni. Tak habis lagi ke? Habis dah. Dah orang lain baca. Tajwid dah.
Tak payahlah bayar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت Mula. كل نفس ذائقة الموت Ikako. Ke mana? Aja. Zaikako. Zai. Zaiko. Za'iqatul Maut. Za'iqatul maut. Pandai tu, tapi apa jadi kata kosi. wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ya. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة Hilal. وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا Bukan tak dunia. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Okey. وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ya. لتبلون في الأموال. Jangan nafil, tak lam tak ada mati tu. لتبلون في أموالكم وأنفسكم Wala tas. Balik tukar salah besar tu. ولا تسمعون من Sadu. ولا تسمعون Bukan. Sadu tahu. Unna. ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى ada banyak kata na. ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. Ku banyak. ومن الذين Roku. أذى كثيرا. Ya. وإن تصبروا Bukan tas. وإن Sok dengan tebal. وإن تصبروا وإن تصبروا Kalau kata tasbiru jadi sin. Wa in tas. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Okey. Sebenarnya kalau usaha betul boleh. Saya yakin boleh sebab tapi slow tapi kena nampak kena buat gitu kan. Macam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ya. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
لتبلون في أموالكم وأنفسكم وتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا Okey. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك عن عزم الأمور Fa'in nazah. Ambil mula. فإن ذلك من Azmi. عزم الأمور. Okey, alhamdulillah. Okey. Ajar ni? Ha. Nama tu baca. Orang baca mana? 5 lapis milih. Ha? 5 lapis milih. 5? 5 lapis milih. 5 Namun tidak. Memang 8 mana? Ijaz sama. Ada mana? Kau Ini macam mula. oh ada apa bola? Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت Wa izal. وإذا الأرض مدت Muddat. وأذنت Wa izal. وإذا الأرض مدت Ya. وألقت ما فيها وتقلت Ya. وأذنت لربها وحقت Ya. يا أيها الإنسان إنك كادح In يا أيها الإنسان إنك كادح إلا innaka kam. Innaka ka. إنك كادح Ah. يا أيها الإنسان إنك كادح إلا Bukan illa. إلى ربك كدحا فملاقيه Famulaqi. Ya. وأما من أوتي كتابه بيمينه Ya. فسوف يدعو ثبورا فسوف يحاسب Sabu. حسابا Fasau yuhasabahu hisaban. يسيرا Ha. فسوف يحاسب حسابا بصيرا Wayangqor. وينقلب إلى أهله مسرورا Ya. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن Ah. إنه ظن أن Zon. Nak jangan panjang. Innahu zonna'an. إنه ظن أن لن يحور ظن أن لا إنه ظن أن لن يحور Okey. Innahu zonna an lan yakhur. إنه ظن
Allan, jangan ro. Allan yahur. Faham tak? Yahur. Yahur. Innahu zanna an lan yahur. Ya. Yahur. Yahu bukan ro. Yahur. Kalau ro akan ada alih belakang bawah ro. Yahur. Gitu. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sekat tu dah, insya-Allah. Orang belakang nak baca ke? Bacalah seorang, dua ke? Bacalah dua orang. Tak bunyi tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak ingat muka surat mana ni? Macam ni. 74. Nanti betul. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Nanti berapa puluh pak? 7. Saja. Nanti tak jumpa sehari lagi tu. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Mata'ul ghurur. Wama? وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Alhamdulillah. Sadaqallah. Baca. Tak habis dah. Baca kalau gitu baca apa nama tu? Tajwid. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sin tu. Apa tu? Dah. No mati je pengazaz ataupun tanwin je pengazaz tu. Ifa. Sin dua. Ha? Bagi dua je pengajar. Betul lah. Serupa ya. Hakiki. Okey. Dah tu mak jahit. Fasih. Za. Dah. Za. Awajib. Mak wajib. Za ikoh. Za'iqah. Tul ada dalam Komariah. Lam Komariah. Maut. Ma'arif sukun. Salah. Wa inna Bukan ma'rif sukun. Dah. Kalau ma'rif sukun, kalau huruf min bagi depan. Betul. Ling. Maling. Makling. Kalau mau tu lin, waw lin. Maut mat lin. Berapa panjang kena baca mat lin ni? Macam 2 4 ni. Serupa, 2 partner. Dia serupa ma'rif sukun jugalah. Okey. Wa inna ma wajibal guna ma asli fau wani ju ma asli iza syafawi ya wani mal adalah komariah dan dibaca dengan iza komariah ya ma asli ma tak ada. Memang? Ma dia tak ada. Okey, betul. Baca terus. Baman Ikhfa hakiki. Ya. Izhar apa tu? Apa tu zuh? Mana? Apa sifat? Sif. Sifat apa? Dia berangi.
Hamas. Hamas. Okey, terus. Okey. Anil, nil. Anin adalah Syamsiah. Okey. Nama asli. Ba'u dia qalqalah surah. La adalah majalah adalah Qamariyah. Jam wajib bangunna. Faqad qalqalah surah faz ma'arid sukun. Okey. Ma asli amal adalah Qamariyah. Ya ma asli tu dunia ya tu ma jaih mufasir Dunia. dunia tu berapa tak ingat Gapo ni dia panggil? Dia baca dengan idgham ke? Nun mati je pun ya, biasa idgham ke? Kalau nun mati je boleh. Jadi dunia. Tapi salah kalau sini baca dunia. Dia panggil dunya. Kita baca dengan izhar. izhar idgham. Betul. Kita panggil izhar idgham. Ada setengah ulama lain, ramailah. Dia tak panggil izhar idgham, dia panggil izhar mutlaq. Itu yang dia panggil izhar mutlaq. Kalau tengok buku-buku, dia izhar mutlaq. Tapi tak apalah. Tapi cara baca pun begitu. Memang dia izhar. Contoh, ada tanda mati di atas tu. Kalau dekat idgham, dia tak ada tanda mati. Nak tadi izhar, tapi izhar kamu. Dia panggil izhar idgham. Atau izhar mutlaq. Illa asli ta asli mul adalah Qamariyah. Gur ma'arid sukun. Baik, kata dah. Allahu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa innaka antas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah ia imam kami, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami ya Allah. Allahumma zakarna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna ya Allah. Ingatkanlah kepada kami apa yang kami lupa dan ajarlah bagi kami apa yang kami jahil. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Kurniakanlah kepada kami untuk dapat membacanya sepanjang malam ya Allah dan sepanjang siangnya. Waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Jadikanlah ia perisai kami wahai Tuhan sekalian alam. Wassallallahu ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.